Pelan Strategik Bandaraya Petaling Jaya 2026 hingga 2030. Apa itu Pelan Strategik? Pelan Strategik merupakan dokumen hala tuju organisasi yang menggariskan perancangan jangka panjang yang mengandungi visi, misi, moto, teras strategik, strategi dan pelan tindakan atau program. Merujuk kepada Surat Arahan Ketua Pengarah Mampu Bilangan 2 tahun 2021, setiap organisasi sektor awam bertanggungjawab membuat perancangan dan tindakan berdasarkan fungsi dan peranan masing-masing demi menyumbang kepada kejayaan agenda nasional. Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah melancarkan Pelan Strategik MBPJ 2026-2030 pada Majlis Amanat Dato' Bandar bertarikh 27 Januari 2026. Pelan ini telah dibangunkan dengan bimbingan pakar pembangunan strategik dari Bahagian Reformasi Sektor Awam BRSA, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang berpengalaman membangunkan pelan strategik di peringkat persekutuan seperti Jabatan Perdana Menteri dan peringkat negeri seperti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Dalam membangunkan pelan strategik, terdapat 9 ciri utama pelan strategik iaitu: pertama, visi Petaling Jaya Mampan dan Bahagia 2030. Visi ini diambil sempena Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dan 14 komponen bahagia yang diperkenalkan oleh Plan Malaysia. Kedua, misi memperkasa perkhidmatan bandar melalui tadbir urus berkesan dan penggunaan teknologi pintar ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan warga Petaling Jaya. Ketiga, moto mesra, cepat, tepat, kualiti keutamaan kami. Keempat, nilai bersama. PJ kita yang membawa maksud. P, profesionalisme. J, jati diri. K, kualiti. I, inovasi. T, teknologi. A, accountability. Kelima, teras strategik. Pelan strategik ini telah menggariskan 6 teras strategik utama iaitu: teras 1, memperkukuh ekonomi bandaraya yang berdaya saing dan inklusif bagi kesejahteraan warga Petaling Jaya. Teras 2, mengimbangi pembangunan bandar demi kesaksamaan masyarakat. Teras 3, memperkasa komuniti yang inklusif dan sejahtera ke arah kehidupan yang bahagia. Teras 4, memperkasa tadbir urus yang berintegriti bagi memastikan penyampaian perkhidmatan cekap, telus dan berkesan. Teras 5, memperkasa pendekatan pembangunan rendah karbon dan adaptasi iklim bagi memastikan Petaling Jaya kekal sebagai bandaraya mampan dan berdaya tahan. Dan akhir sekali, teras 6, memperkukuh kualiti penyampaian perkhidmatan berorientasikan mesra rakyat bagi menjamin kepuasan pelanggan. Keenam dan ketujuh, strategi dan program Pelan Strategik MBPJ mempunyai keseluruhan 21 strategi dan 108 program untuk dilaksanakan sehingga tahun 2030. Ke-8 dan ke-9, indikator dan sasaran. Setiap program yang dirancang mempunyai indikator dan sasaran dalam memastikan setiap program dapat diukur pencapaiannya. Bagi memastikan pelan strategik ini dirangka secara menyeluruh, agenda di pelbagai peringkat telah dijadikan rujukan. Peringkat antarabangsa, Matlamat Pembangunan Mampan (SDG). Peringkat kebangsaan, Malaysia Madani. Rancangan Malaysia ke-13 serta Akta Iltizam. Peringkat negeri, Rancangan Selangor kedua yang mengandungi 6 kenyataan misi. Berikut adalah rangka keseluruhan pelan strategik MBPJ 2026 hingga 2030. Terdapat 4 elemen penentu kejayaan pelan strategik MBPJ 2026-2030. Pertama, penerimaan dan sokongan daripada pengurusan tertinggi, pemegang taruh dan warga kerja MBPJ. Kedua, ketersediaan dan pembangunan modal insan. Ketiga, pelaksanaan dan pemantauan yang berkesan. Keempat, kajian semula pelan strategik.
Pembangunan Pelan Strategik MBPJ 2026-2030 merupakan komitmen berterusan Majlis Bandaraya Petaling Jaya dalam memperkukuh kecemerlangan penyampaian perkhidmatan serta memperkasakan pembangunan bandar dalam memastikan Petaling Jaya kekal mampan dan bahagia menjelang 2030. Bersama-sama, kita membentuk masa depan Petaling Jaya yang lebih mampan, sejahtera dan bahagia untuk generasi kini dan akan datang. Petaling Jaya Mampan dan Bahagia 2030.